projek-projek kebajikan rakyat yang telah dilulukan sama ada zaman kerajaan Tun Dr. Mahathir ketika PH dulu, ataupun zaman Muhyiddin Yassin, ataupun Ismail Sabri, kerajaan Madani MX yang dikatakan zalim melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kerajaan. Tapi kalau seorang itu Perdana Menteri yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya, pernah ada Perdana Menteri yang menyekat bantuan kepada negeri Kelantan. Pernah ada Perdana Menteri menyekat bantuan pada sekolah agama raya. Pernah ada Perdana Menteri yang memang sengaja menyekat bantuan kepada Kelantan, dan mantan Perdana Menteri itu hari ini bersama dengan kamu. Apa yang Ambo nak sampaikan adalah bahawa tuduhan kamu yang kamu katakan PMX itu zalim adalah politik semata-mata. Secara faktanya tipu. Kenapa tipu? PMX sebagai Perdana Menteri melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri kepada rakyat Malaysia dengan baik. Kamu pun mengaku kamu kajian, kamu buatlah kajian Madani buat. Walaupun Parti Islam Se-Malaysia, PAS, dan juga Perikatan Nasional terutamanya di Kelantan menyerang habis-habisan dengan tuduhan yang melampau. Bahkan ada satu tahap pimpinan yang mainkan isu liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi atas nama semangat federalisme, kerajaan Madani tidak buat seperti mana yang dilakukan oleh zaman ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri.